Korang perasan tak dekat smartphone sekarang ni, bila diorang tulis 16GB RAM, contoh macam ni, 16GB RAM tapi dia sebenarnya 8GB tambah 8GB extended. Lepas tu kita terus rasa, total 16GB kira power jugalah RAM phone ni. Tapi RAM tambahan ni betul-betul laju ke? Jom aku explain. So bila dekat phone tu dia ada tulis extended, ada 8 tambah 8 atau 4 tambah 6. So maksudnya 8GB tu adalah dari physical RAM, and then another extended tu yang 8 lagi tu dia ambil daripada internal storage. Yang ni kita panggil virtual RAM. Physical RAM ni memang dia laju, tapi virtual RAM ni yang dia ambil daripada internal storage ni, dia punya fungsi bukan untuk lajukan phone, tapi dia sebagai tempat simpanan sementara apps-apps yang tak aktif ni. Jadi sistem boleh kosongkan RAM fizikal ni untuk bagi laluan dekat apps-apps yang lebih berat, contohnya macam game, kamera ataupun apps lain yang lebih demanding. So persoalan dia, kenapa brand smartphone buat benda ni? RAM sebenarnya mahal. Dan ada laporan industri yang jangka harga RAM bakal jadi lagi mahal dengan kenaikan sekitar 40 hingga 60% disebabkan permintaan AI dan juga pengeluaran yang terhad. Jadi virtual RAM ni adalah jalan paling murah untuk buatkan smartphone bajet rasa lebih smooth. Virtual RAM ni bagus kalau korang pengguna biasa yang nak guna phone untuk WhatsApp, tengok YouTube ataupun layan TikTok, ataupun kalau korang nak phone bajet yang rasa smooth je masa guna. Dan korang boleh pandang virtual RAM ni sebagai added value masa korang nak beli phone tu. Tapi macam aku cakap tadi, virtual RAM ni bukan pengganti RAM. Bila app dipindahkan ke virtual RAM and then buka balik, korang akan perasan akan ada delay sikit. Untuk heavy gaming, video editing ataupun kerja yang memerlukan high demanding dekat phone tu, RAM physical tetap paling penting. Jadi senang kata, virtual RAM ni bukannya scam, tapi dia salah satu cara untuk kurangkan beban dekat RAM physical. So lepas ni kalau korang nampak dekat phone tu dia tulis 8 tambah 8 ke, 6 tambah 4 ke, extended semua ni, korang dah tahu apa maksud dia. Okay guys, kalau korang nak lagi konten tech yang macam ni, jemput follow Product Nation BM. Kita jumpa dekat video seterusnya. Ciao.